setelah saya tengok kerja dan hasil portfolio awak, boleh saya tahu macam mana awak buat hasil kerja-kerja macam ni? Nama aku Hakim. Aku merupakan seorang pelajar UniKL yang paling cemerlang. Semua orang tahu yang aku pelajar cemerlang, tapi yang diorang tak tahu macam mana aku boleh jadi pelajar cemerlang. Ini caranya. Aku akan cari seorang pelajar yang paling pandai dalam batch aku. Aku akan minta dia buat semua kerja aku. In return, aku akan bagi dia orang habuan wang ringgit. Senang kan? Hidup ini mudah. Tak perlu payahkan. Dipersilakan Hakim bin Ahmad untuk naik ke atas pentas bagi menerima anugerah. Syabas dan tahniah diucapkan kepada Hakim bin Ahmad atas lakaran sejarah yang cukup membanggakan ini. Dengan cara itu, aku dapat pegang tahta pelajar terbaik UniKL. Aku suka perasaan ini. Perasaan bangga, perasaan mendapat satu cerminan daripada semua pelajar. Jangan nak tipu, aku tahu semua pelajar akan post dekat social media yang diorang dapat dekan setiap sem. Dan aku pun nak juga. Jadi, aku tak kisah macam mana pun caranya, aku akan buat juga. Aku akan buat demi mendapat sehelai sijil ini. Dalam masa yang sama, aku dapat banggakan kedua ibu bapa aku. Tapi yang aku lupa, yang aku lalai, perkara ini semua hanya sementara. Sebab benda ni semua akan berbalik kepada aku. Encik, faham tak soalan saya tadi? Seperti sekarang.